Indonesia gebar pesawat Airbus A400M di langit Nusantara. Pesawat militer ini dirancang sebagai pesawat multi-role tanker transport, yang mampu beroperasi untuk berbagai misi, baik dalam operasi militer untuk perang, maupun operasi militer selain perang. Yang kata orang Malaysia bilang, mana mungkin Indonesia beli pesawat Airbus A400M karena duitnya murah. Tapi pada kenyataannya Indonesia akan borong, dan ini bertahap, semakin kejang-kejang sepertinya tetangga kita. Karena belanja terus, seperti duit hasil gesek-gesek ke dinding alias ngepet, sementara tetangga kesulitan untuk menambah lagi anggaran pertahanan karena hutang Malaysia sudah menggunung. Hal ini pun dijelaskan di Parlemen Malaysia, seperti biasa ricuh berdebat tanpa solusi. Mari kita simak videonya. Pesawat generasi baru Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM A400M tiba di Pangkalan Udara Subang. Ketibaannya disambut Panglima Tentera Udara Jeneral Datuk Seri Roslan Saad. Laporan lanjut bersama rakan setugas Hans Yusof. Silakan Hans. Baik, terima kasih rakan setugas. TUDM hari ini sekali lagi mencipta sejarah apabila menerima pesawat A400M untuk terus mempertingkatkan perkhidmatan TUDM. Dan bagi mengulas lebih lanjut mengenai ciri-ciri pesawat ini bersama dengan saya, Jeneral Datuk Seri Roslan bin Saad, Panglima Tentera Udara. Baik, terima kasih Datuk Seri kerana bersama dengan Astrawani melihat kepada ciri-ciri pesawat ini. Mengapa TUDM memilih pesawat ini, Datuk Seri? Sebenarnya perancangan TUDM ini sejak daripada 10 tahun lepas. Bila kita beli pesawat Airbus 400M ini, kita beli pesawat ini yang terbaru, yang terkini, di mana dia masih lagi di atas drawing board. Dan kerana pesawat A400M ini mempunyai capacity, capability untuk membawa angkut kargo dan passenger yang lebih lagi increase dia punya size, dan juga reach, maksudnya boleh terbang jarak jauh. Jadi capability itu yang kita perlukan, dengan kargo dan size yang besar, dan juga dengan keupayaan untuk terbang jarak jauh penting, dan juga dengan ciri-ciri moden, dia avionics, the system yang moden, dan di mana lebih lagi kita akan mendapatkan pulangan yang baik, dan dari segi peringkat keupayaan yang lebih tinggi untuk dunia. Indonesia boleh bina kapal selam sendiri. Kalau korang ingat, sebelum ni Indonesia beli je kapal selam tau. Tapi sekarang dah lain dah. PT PAL Indonesia dah mula bina sendiri kapal selam tempur tau. Siap dengan transfer teknologi dari Korea Selatan dan Perancis. Kapal pertama yang berjaya dibina, kelas Naga Pasar. Kontrak sebanyak 1.1 bilion USD, sign pada tahun 2011, dan kapal tu diserahkan pada tahun 2016 hingga 2018. Fun fact, inilah kapal selam tempur pertama yang dibina di ASEAN. Tapi tak sampai situ je, diorang level up lagi. Scorpion Evolve dari Perancis. Bezanya kali ni dua-dua kapal selam tu dibina 100% kat Surabaya. Bukan pasang-pasang, tapi full construction tau. Tapi memerlukan tenaga pekerja seramai 50 pakar dan 400 orang tempatan. Projek mula pada tahun 2025 dan dijangka siap pada tahun 2033. Scorpion ni pula sama kelas dengan KD Tunku Abdul Rahman dan KD Tun Abdul Razak yang TLDM kita guna ni tau. Dahsyat tu. So kalau projek ni jadi, memang Indonesia ada kuasa kapal selam yang besar dekat ASEAN. So apa pendapat korang? Cuba komen. Hari ini hutang negara kita telah bercecah sekitar 1.304 trilion ringgit, iaitu 64.7% daripada KDNK. Hampir menyentuh had statutory, iaitu 65% yang dibenarkan oleh undang-undang. Manakala debit service ratio kita kini sudah mencecah 16.3%, hampir ke siling 17%. Maknanya RM1 hasil kerjaan digunakan hanya untuk membayar faedah hutang. Pada tahun 2019 sebelum pandemik COVID-19, hutang negara hanya berkisar sekitar 837 bilion ringgit sahaja. Namun ianya meningkat kepada 1.07 trilion pada tahun 2022 dan seterusnya 1.173 trilion pada tahun 2023 dan 1.227 trilion pada tahun 2024. Dan kini tahun 2025 mencapai 1.3 trilion ringgit. Tuan Yang Dipertua, dalam tempoh 6 tahun sahaja hutang negara kita telah meningkat hampir 400
470 bilion ringgit. Persoalannya, Tuan Yang Dipertua, siapakah yang memantau dan bertanggungjawab terhadap peningkatan hutang negara yang mendadak ini? Adakah cukup sekadar membayar faedah setiap tahun tanpa plan jangka panjang untuk menurunkan hutang negara? Kalau begini keadaannya, apakah kita tidak bimbang bahawa Malaysia mungkin menuju ke arah krisis fiskal yang serius? Kalau daripada mula kata ada. Isunya saya bangkitkan point of order. Saya bangkitkan. Ahli-ahli yang berhormat, saya bagi peluang kepada Yang Berhormat Larut untuk memberi penjelasan dahulu. Yang lain sila duduk. Yang lain sila duduk. Jangan teriak-teriak dalam dewan. Ia adalah merupakan satu penderhakaan kepada titah diraja. Alhamdulillah sudah mulai berdatangan alutsista yang penting. A400 saya kira akan menambah kemampuan kita. Untuk C130 kita sudah punya kontainer ambulans udara. Saya perintahkan kita segera pesan modul ambulans udara untuk A400 dan juga saya sudah instruksikan untuk diperlengkapi dengan alat-alat untuk menghadapi kebakaran hutan. Jadi ini nanti menambah kekuatan kita. TNI adalah alat negara yang ikut sangat besar peranannya dalam menghadapi bencana, menghadapi kesulitan, menghadapi masalah-masalah kepentingan masyarakat. Jadi saya kira ini akan menambah kemampuan kita. Wilayah kita sangat besar, sebesar Eropa, sekian belas ribu pulau. Udara bagi kita sangat-sangat menentukan. Semua TNI sekarang kita bangun untuk menjadi lebih efektif, tidak hanya menjaga wilayah, tapi juga mengamankan dan mendukung pembangunan nasional. Sampai di sini video hiburan dari tetangga kita Malaysia. Semoga Anda semua terhibur. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info terbaru. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.